Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, negeri Kedah dikurniakan sumber rezeki baru iaitu unsur nadir bumi atau REE. InsyaAllah dalam tempoh 10 tahun kita dijangka dapat mengeluarkan hasil 250,000 tan REE daripada jumlah rizab keseluruhan sebanyak 1.196 juta tan. Selaras dengan hasrat membangunkan industri mineral, kerajaan negeri memperkenalkan dasar mineral negeri termasuk menetapkan kadar royalti 15%. Pada 2 September 2025 yang lalu, delegasi kerajaan negeri telah mengadakan lawatan ke projek perintis pelombongan nadir bumi NR-REE di Kenering, Perak yang telah melepasi semua syarat-syarat dan SOP agensi-agensi teknikal yang berkaitan. Ini akan menjadi model pelaksanaan penerokaan REE di negeri Kedah Darul Aman. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, baru-baru ini Kerajaan Persekutuan telah menandatangani perjanjian timah balas perdagangan ART dengan Amerika Syarikat termasuk yang berkaitan dengan REE. Pendirian kerajaan negeri adalah jelas bahawa sebagaimana galian lain, REE yang terdapat di dalam sempadan negeri adalah hak milik negeri Kedah. Perkara ini termaktub di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Pendirian ini telah pun saya tegaskan bersama-sama 3 lagi Menteri Besar Negeri SG4 dalam satu kenyataan media bertarikh 29 Oktober yang lalu. Daripada anggaran 16.2 juta tan deposit REE di negara ini, 70% adalah berada di negeri-negeri SG4. Sebarang perancangan kerajaan persekutuan tidak boleh dilakukan tanpa libat urus rasmi bersama dengan kerajaan negeri. Kita terbuka untuk bekerjasama dengan kerajaan persekutuan dalam semangat federalisme yang adil dan saling menghormati. Untuk itu kerajaan negeri akan memastikan hasil ini tidak dimanipulasi sewenang-wenangnya oleh mana-mana pihak. Kita akan tegas mempertahankan hak rakyat Kedah Darul Aman.